Hai semua, hari ni saya nak ajar cara untuk kita nak import file Microsoft Word ataupun PDF ke dalam kita punya file buku dalam Adobe InDesign. Mula kita pergi ke file dan tekan place. Dan kita buka file yang kita nak import tu. Dan dia akan keluar text box sebab kalau font dia berbeza kita boleh replace, kalau tak kita skip je. Dan sebab nanti kita boleh tukar font ni kat dalam Adobe InDesign. So kita tekan skip dan kita place kat dalam margin tu. Dan kita boleh nampak ni kat sini dia berwarna pink sebab font tu dia tak match dengan apa yang ada font yang ada kat dalam software InDesign ni. So tak apa, kita biarkan dulu. Kita load teks ni sampai habis hilang tanda tambah ni. Kalau ada tanda tambah tu maksudnya teks tu ada lagi. Tengok sekarang dah tak ada tanda tambah, maksudnya teks tu dah habis. Kita letak semua dalam margin. Jadi kita select all. Kita pilih font yang kita nak. Contohnya kita pilih font ni dan kita besarkan. So dah masuk file tersebut kat dalam buku tu. Dan kalau ada lagi, bila dah besar kita buat lagi. Tekan tambah tu dan load lagi teks yang ada kat dalam. Itu saja, semoga bermanfaat.